Pagi tadi saya telah pun melawat tapak Kemalangan di Lebuh Raya Timur Barat untuk melihat sendiri keadaan di kawasan tersebut. Menteri KKR juga turun untuk melihat bagaimana kita dapat menambah baik Lebuh Raya Timur Barat ini. Saya difahamkan juga kawasan tersebut memang gelap pada waktu malam dan memang ada keadaan kabus. Kita akan lihat yang segera boleh dilaksanakan ialah untuk kita menambah lampu-lampu solar untuk mencahayakan kawasan tersebut. Yang keduanya, kita juga telah pun membuat siasatan audit ataupun jisa audit terhadap syarikat tersebut. 7 perkara mandatory yang kita audit dan dia memang gagal dalam perkara-perkara tersebut. Pertamanya, perlu ada pegawai keselamatan, penyedia keselamatan dalam syarikat. Yang keduanya, kelajuan dipantau oleh GPS. Dia GPS pun tak ada, tidak diaktifkan. Yang ketiga ialah had maksimal 8 jam pemanduan dipatuhi oleh pemandu. Dia tak ada pantauan daripada syarikat. Keempat, keperluan waktu rehat 30 minit setiap 4 jam pemanduan. GPS dipasang dalam semua kenderaan. Keenam, plan tindakan kecemasan. Dan ketujuh, hotline syarikat disediakan untuk aduan pelanggan. Malam saya telah mengarahkan JPJ untuk kita membuat jisa audit ini secara besar-besaran kepada semua syarikat-syarikat pengendali pengangkutan awam ini, termasuk bas, lori dan sebagainya. Jadi saya nak bagi amaran kepada semua syarikat pengendali, lebih baik mereka backup, mereka buat pematuhan dan buat audit mereka sendiri sebelum JPJ masuk. Sebab JPJ akan buat operasi. Sebelum ini kita buat secara berkala dan kita fokus kepada mana-mana syarikat yang ada berisiko tinggi dan juga mana-mana syarikat yang terlibat dalam kemalangan. Tetapi sekarang ini kita akan melibat gandakan lagi dan juga buat secara lebih agresif, lebih besar. Pihak syarikat juga boleh diheret ke mahkamah kerana gagal mengendalikan syarikat mereka dengan berkesan. Memang sebelum ini ada kes yang kita bawa ke mahkamah yang melibatkan pengendali. Walaupun dia bukan pemandu, tetapi sebagai pemilik syarikat pengendali, mereka juga ada tanggungjawab. Dalam kes ini memang saya rasa patut buka kertas siasatan oleh JPJ yang dirujuk kepada Peguam Negara.